Upin, jangan mula. Upin lagi Upin, inilah dia. Kembang seiras itu biasa. Upin lagi Upin, ragam aksinya. Kau disenangi siapa jua. Kau disenangi siapa jua. Upin lagi Upin selamanya. Betul. Upah merajuk. Bahagian 1. Ikan, ada ikan. Beratnya. Ikan besar ni. Dah kena. Betul. Cepat tu. Hilkan ni. Dapat pun. Besarnya. Hebat Datuk. Tahu tak apa. Akak. Tengok ni. Apa tu? Tengoklah. Wah, besarnya ikan. Orang tangkap ni? Mestilah. Tak, Atuk yang tangkap. Tapi Atuk bagi kita orang. Dia kata nanti dah masak, bagi dia sikit. Yelah. Dah, pergi mandi. Orang pun dah bau ikan. Baik. Ya, Ros, Opah nak pergi pekan. Mungkin lambat balik. Kau makan dengan adik-adik kau ya? Ya, Opah. Apa yang kau goreng tu? Telur ikan. Atuk tangkap ikan dengan Upin Ipin tadi. Ada pula telur. Dah lama Opah tak makan telur ikan. Simpankan sikit ya. Beruah punya budak. Kak, Opah mana? Opah keluar pergi pekan. Kenapa tak cakap? Kita orang nak ikut. Betul. Opah pergi masa korang tengah mandi tadi. Itulah, mandi lama sangat. Dah, mari duduk. Makan. Ayam goreng tak ada. Tak ada. Makan ikan yang korang tangkap tadi. Sedap tau akak masak. Ni apa? Inilah telur ikan. Jangan nak makan dulu. Sedap. Sedap. Alah. Nak lagi. Tak boleh. Ini untuk Opah. Alah, nak sikit je lagi. Bolehlah. Nah, cukup. Lepas ni hantar makanan kat Atuk. Baik. Nak pergi mana tu? Terkejut aku. Nak pergi tandas lah. Ajaklah aku. Telur ikan.
Ada lagi ni. Opa tak takut. Opa! Opa! Buat apa kat dapur ni? Nak ke tandas? Opa belum tidur lagi? Belum. Opa baru balik. Belum makan lagi. Belum makan? Ros, telur ikan tak di mana? Opa! Kita orang dah makan habis telur ikan tu. Telur ikan tu siapa punya? Opa punya. Tahu pun. Jadi kenapa makan? Telur ikan tu sedap, Opa. Opa marah ke? Mestilah marah. Kan akak dah cakap. Itu opa punya. Tak apalah, Ros. Jangan bising-bising. Dah malam. Pergi tidur. Baik, opa. Akak! Jangan tutup lampu lagi. Kita orang nak kena tandas. Ish, bertuah punya budak. Dalam bilik. Tidur lagi kot. Selalunya Opa yang bangun dulu. Pergilah panggil. Ajak makan. Jom Ipin. Jom. Kenapa sedih? Opa mana? Opa kata... Opa. Mari makan. Opa. Korang makanlah. Tak payah tinggal kat Opa pun. Opa tak ada selera nak makan. Habislah korang. Opa dah merajuk. Nanti Opa lari ke batu belah batu bertangkup. Dia cakap macam ni. Batu belah batu bertangkup. Makanlah aku. Tangkuplah aku. Aku kepungan telur ikan. Batu tu pun terus terbuka luas dan terus ngap Opa. Tahu takut? Opa. Nak salam. Opa. Kita orang minta maaf. Bukanlah pintu. Jangan kacau. Biar Opa rehat. Dah, jangan nangis. Pusing. Pergi sekolah. Nanti lambat. Tapi... Opa merajuk. Dia kempunan telur ikan. Apa itu? Dia cakap dia punya opa mau makan telur ikan tapi tak dapat. Oh. Kenapa? Dia berdua makan habis. Wah, kamu sudah berdosa dengan opa. Minta maaf aja sama opa. Habis itu, beli aja telur ikan di pasar. Kasih ke opa. Betul. Kita kena bantu kakak ni. Betul. Goreng telur lah sayang. Telur apa?
telur ikan. Please. Nak pujuk opah lah ni. Kalau nak pujuk, tak boleh dengan telur ikan yang dibeli. Tak sama. Nanti opah bertambah melaju. Kesian tau. Jadi, kita orang kena pancing ikan. Begitulah. Tak payah sedih-sedih. Senang je nak pujuk opah. Macam mana? Ikut akak. Sana. Yang tu. Tak bersih-bersih tau. Opah tak suka dia berdebu ni. Bersih pun. Mesti Opah dah tak merajuk kan? Cepat. Opah dah balik. Tada! Opah suka? Ish, apa ni? Kau berdua dah makan? Belum. Tunggu Opah. Nak makan sama-sama. Tak payah. Makan je habis-habis. Opah penat. Opah dah tak sayang kita. Korang menangis ke? Mari pergi pancing ikan. Apa hal tiba-tiba je ni? Dah tu nangis pula. Oh. Bolehlah tu. Nanti kita orang suruh akak masakkan lagi. Bolehlah. Jom. Tapi bagi tahu akak kau dulu. Tu, kita kena tangkap ikan banyak-banyak tau. Yang ada telur ikan. Yelah. Oi, patutlah masam muka. Tak dapat ikan. Jadi tak adalah telur ikan. Tak ada apa nak pujuk Opah. Betul. Kita orang menyesal sangat. Diorang dah menyesal. Kita nak Iya. balik. Tapi menyesal pun dah lambat. Opah dah tak sayang kita. Dia tak pedulikan kita. Ini semua pasal makan telur ikan. Kesal sangat. Opah dah merajuk. Ish, mana ada opah merajuk? Opah tak nak makan sebab gigi opah sakit. Nak bercakap pun tak kuasa sebab penat kena ulang-alik ke klinik gigi. Itu je. Jadi Opah sayang kita orang. Mestilah sayang. Jadi Opah tak merajuk lah. Siapa kata opah merajuk? Telur ikan. Mana akak dapat? Beli kat pasar lah. Tapi sebenarnya opah tak merajuk kan? Akak dah pakat dengan opah. Nak ajar kau berdua. Lain kali jangan makan hak orang. Faham?
Dah. Jangan risau. Atuk tak ada apa-apa. Korang buat apa kat sini? Saja datang tengok Atuk. Atuk, nanti ajar kita orang buat basikal macam tu ya. Brum-brum. Jangan. Bahaya. Bawa basikal biar elok-elok. Begitu juga bila bawa motor. Bawa dengan sopan bila di jalan raya. Tapi tadi Atuk Atuk kat rumah je. Atuk periksa motor boleh jalan lagi ke tak? Maklumlah. Motor Atuk kan motor Kapcai. Jom. Atuk belanja korang naik motor. Buat perangai pula motor ni. Dah rosak tu. Entah. Dah semua turun. Aduh. Atuk, belilah motor baru. Tak mampu. Kau ni, Roy. Motor rosak. Tukar je lah motor Kapcai ni. Dah buruk. Buruk-buruk pun. Dia tak mencemarkan udara macam motor kau, Roy. Apalah abang ni? Eleh, asap sikit je. Pun nak bising. Yang penting motor abang baru. Laju. Shoo. Dan tak rosak. Motor Kapcai ni tak layak berada atas jalan dah. Menyusahkan pengguna jalan raya je. Apa? Dah okey dah. Terima kasih abang. Lama. Jom Atuk. Bawa laju-laju. Kita potong Abang Roy. Biarlah dia. Nak laju-laju buat apa? Dia lambat. Asalkan selamat. Betul. Lagipun motor Kapcai Atuk ni kan dah tua. Mana boleh laju-laju? Siapa cakap tak boleh laju? Ini motor Kapcai Tok Dalang. Naik cepat. Alamak. Macam mana tu? Kenalah tolak. Apa boleh buat? Motor Kapcai. Jauh lagi ke tu? Penatlah. Dah nak sampai. Dari tadi Atuk kata dah nak sampai. Tapi tak sampai-sampai pun. Ya! Apa ni? Nyamuk. Kenapa? Nyamuk tak gigit Atuk. Sebab Atuk jalan laju.
Nyamuk pun tak sempat nak gigit. Dah sampai. Awi! Nasib baik kau tak tutup kedai lagi. Kenapa motor? Macam biasalah. Elok-elok jalan, tiba-tiba enjin mati. Saya tengok dulu. Atuk, kita orang tak pernah tengok orang perempuan baiki motor. Pandai ke dia? Mestilah pandai. Kenapa? Tak percaya kah? Percaya. Ayo budak ni. Atuk, tengok motor ni. Cantik. Kalau Atuk naik motor ni, baru bergaya. Iya? Belilah. Kasih tukar ni motor kacai. Kau kacau lah. Baiki je motor aku tu. Cepat. Cakap saja, Ma. Beli barulah tu. Nanti boleh bawa laju. Brum, 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 brum. Cuba tengok harga dia. Hui, banyak ni kosong dia. Mesti mahal kan? Ya. Atuk tak ada duit. Jadi tak payahlah nak bergaya. Motor kapcai tu pun dah cukup. Dah banyak berjasa. Semua detik penting Atuk mesti ada dia. Masa Atuk pergi universiti, naik motor kapcai ni. Dah kahwin, tetap setia naik motor kapcai ni. Dah ada anak, bawa ronda-ronda naik motor kapcai ni. Dah ada cucu pun, motor kapcai ni masih berbakti. Sebab tu Atuk sayang motor kapcai ni. Fuish, lama betul lah tu pakai motor ni ya. Betul-betul dan masih boleh guna lagi. Harta benda yang dijaga dengan elok memang boleh tahan lama. Wah, ini motor bayar bagus Sudah mati, boleh hidup balik Tengoklah siapa baiki. Nyonya Awi. Awi, mana motor aku nak beli tu? Saya simpan dalam. Abang Salih nak beli motor? Sibuk je. Kenapa? Tak boleh ke? Kan abang kata, orang muda macam abang nak hidup bergaya. Tak mainlah motor kapcai. Betul lah tu. Abang beli motor besar lah. Dia mana pandai bawa motor? Ambil ujian lesen motor pun tak lulus. 10 kali gagal. Apalah pasal ini? Meh, duduk sini. Mau makan apa? Nasi goreng, bihun goreng, mie goreng, mamak, Maggi goreng, ayam goreng, semua nak. Atuk belanja. Terima kasih, Atuk. Okey. Minum? Satu orang, satu pesanan saja. Ada faham? Bagi je 3 air kosong, 3 nasi goreng. Dah, pergi. Okey. Ada anak ayam situ. Ada. 10.
Wah, cikgu dan Abang Is naik motor kapcai? Motor kapcai tu dah buruk. Abang guna jalan-jalan dalam kampung je. Apa cakap kapcai? Lah, motor kapcai tu apa? Motor kapcai adalah motosikal kecil. Tapi rangkanya sebahagian besar dibina dari satu komponen tiub berdiameter besar. Saiz enjinnya antara 50cc hingga 125cc dan kelajuannya di antara 110 hingga 120 km per jam. Tak faham. Senang cakap, motor kapcai tu motor kos rendah. Lelaki dan perempuan boleh guna sebab senang dibawa. Yang paling penting, ia jimat minyak dan tahan lasak. Alah membeli, menang memakai. Baru ada faham. Tapi yang lagi penting, semua mesti ada lesen motor. Betul. Bye, Tata. Bye. Tolong! Motor aku! Motor kapcai aku dah hilang! Atuk tak apa-apa? Atuk, itu kan motor Atuk. Cuba Atuk tengok. Apa? Bila kau datang? Wah, punya cucu. Kau yang ambil motor ni. Satu kampung Atuk cari. Kenapa kau datang tak tahu? Wah, risau. Kesian, kena tarik telinga. Rembo! Apa dah jadi? Tadi Badul baru sampai rumah Atuk. Ish. Kunci motor tinggal macam ni je. Rembo! Nasib baik Rainbow selamat. Iya, motor kapcai ni penyelamat. Jasanya tak terbalas. Betul. Siapa cakap tak boleh balas? Ada caranya. Cuci motor kapcai tu sampai bersih, berkilat. Makan. Brum.